Mula-mula bila aku dapat bag luggage ni, benda pertama yang buat aku berhenti sekejap ialah rasa tolak tarik bag luggage ni. TSA lock betul-betul rasa solid, bukan jenis ringan kosong. Material metal aluminium pada rangka frame yang buat dia nampak kukuh dari luar lagi. Dari situ aku dah boleh agak, ini bukan luggage biasa yang orang beli untuk pakai 2-3 kali lepas tu simpan. Aku unboxing dengan belik-belik kotak dahulu, tengok betul-betul keadaan luar. Saiz yang aku ambil ialah 24 inci, tak nampak murahan langsung. Memang sesuai untuk travel beberapa hari atau trip kerja. Bila aku angkat keluar sepenuhnya, terus aku perasan sistem pemegang dia. Handle atas jenis solid, bila tarik rasa stabil, tak goyang. Lepas tu aku cuba tarik handle teleskopik, smooth naik turun, tak sangkut langsung. Bunyi pun acceptable, tak longgar. Ini penting sebab benda ni akan digunakan berulang kali bila travel. Aku terus pusingkan roda. Licin je, tak ada geseran. Roda dia jenis pusing 360 darjah. Jadi bila gerak ke kiri kanan, beg ikut je arah mana. Rasa ringan walaupun saiz besar. Ini jenis yang kalau berjalan jauh dalam airport pun tak rasa letih nak tarik. Lepas tu aku perasan satu benda yang buat aku senyum. Sistem kunci dia bukan zip. Dia guna konsep lock ala suitcase. Terus klik buka. Tak perlu zip panjang-panjang, tak perlu risau zip rosak atau tersekat. Bila tutup, bunyi klik tu buat rasa yakin memang dikunci kemas. Aku buka bahagian dalam pula. Ruang dalam dia luas dan kemas. Ada partition untuk asingkan barang dan yang paling aku suka, ada ruang khas untuk letak baju basah ataupun kotor. Jadi barang bersih tak bercampur. Susun barang pun jadi lebih teratur dan cepat. Tak perlu korek satu beg cari barang kecil. Dekat bahagian kunci pula, aku nampak manual kecil. Rupanya ini manual untuk set nombor kunci TSA. Manual tu dalam bahasa Cina. Jadi aku terus buka Google Lens, scan dan terus faham cara setting. Caranya pun senang. Tekan butang unlock, tahan, pusing nombor ikut kombinasi yang kita nak, lepas tu lepaskan. Terus boleh guna, tak renyah, tak pening. Bila semua dah siap, aku cuba tutup balik luggage tu. Klik, kemas, terus lock. Rasa puas sebab tak perlu risau zip rosak atau tercabur. Sistem kunci ni memang buat rasa lebih selamat, terutama kalau selalu travel jauh atau naik flight. Struktur metal frame tu jelas terasa kukuh. Secara keseluruhan, luggage ni bagi aku rasa worth it. Bukan sekadar cantik luaran, tapi fungsi dia lengkap, kemasan frame. Yang paling penting, rasa yakin bila guna. Sesuai untuk orang yang travel kerap, kerja luar, atau sekadar nak luggage yang tahan lama tanpa perlu tukar selalu. Kalau kau tengah cari luggage yang nampak premium, kukuh dan praktikal untuk jangka panjang, yang ni memang patut masuk dalam senarai. Sekali guna, memang rasa beza. Kalau nak rasa sendiri pengalaman guna luggage yang betul-betul solid dan kemas, kau boleh terus check out. Sekarang sebelum variasi saiz yang kau nak pilih tu sudah habis stok.